Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya teruskan pembentangan saya, boleh tak saya cek suara dahulu? Jika dengar suara saya dengan jelas, boleh tak tuan-puan cek satu-satu, bantu saya? Kerana saya tidak ada moderator yang bertugas malam ini. Saya berseorangan, jadi saya perlukan bantuan tuan-tuan perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah, tahniah. Alhamdulillah. Okey, yang saya hormati, saya kasihi seluruh warga MAZA Senang Berhad, penulis, usahawan, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada sesiapa yang pertama kali hadir malam ini, yang dapat jemputan, yang dapat link Zoom. Malam ini kita open saja untuk semua. Okey, jadi kita pun baru pulang dari Jakarta dan Bandung semalam. Jadi hari ini patutnya pembentangan saya pada jam 2 petang tadi. Tetapi melihat, saya masuk office walaupun baru pulang, saya masuk office pagi tadi. Jadi bukannya sebab saya keletihan ke apa untuk saya tunda malam. Tetapi saya melihat kepada ada permintaan yang minta, ramai majoriti yang PM saya minta buat malam. Sebab mereka kata siang mereka kerja. Walaupun saya kata ada rekod, tetapi mereka nak juga dengar direct. Okey, tak apa. Saya kata juga ada beberapa siri saya akan buat. Pun nak juga minta malam. Okey, jadi saya buat malam lah. Okey, saya buat malam. Dan juga saya ucapkan selamat tahun baru kan. 1448 Hijrah tahun ini. Moga kita pembukaan kita malam ini dengan Zoom webinar kita malam ini tentang e-trainer 2.0 ini mungkin membuka rezeki lain pula kepada kita sebenarnya tahun baru ini. Niat kita senang saja. Ini MBZA tidak menjalankan perniagaan berbeza. Ada yang cakap ni MBZA buat bisnes lain pula ke? Tidak. E-trainer ni diperkenalkan pada penghujung 2024 dan kita dah run 2025 pun kan. Kita dan trainer kita ada yang dah buat duit pun kan. Dan ianya adalah berlanjutan daripada penulisan. Sebab kita melihat bisnes perniagaan dia mesti grow, dia mesti berkembang. Takkan nak tulis e-book saja. Jadi daripada e-book itu, yang mana yang buat modul, trainer-trainer yang buat modul, kan? Jadi kita jadikan dalam bentuk training video pula. Dan ilham ni saya dapat pada tahun 2020 apabila kita berhadapan dengan COVID. Pada tahun 2019, 2020 kita berhadapan dengan COVID dan pada waktu itu tidak dapat menjalankan kursus secara fizikal. Itu pertama. Kedua, apabila kita nak buat online, kadang-kadang orang dia kena ikut masa kita dan kita pula kena ikut masa orang. Sebab itu saya bangunkan satu sistem untuk kita mudah. Orang boleh tonton video saja. Dan ianya adalah saya dapat pula dan saya memperkuatkan lagi idea ini pada tahun 2024 apabila saya melihat kita punya CEO MBZ CEO kita TJ kena sciatica, maksudnya kaki dia sakit daripada pinggang sampai kaki. Dan untuk makluman semua, TJ seperti kita maklum, TJ adalah accredited trainer HRD Corp. Jadi beliau ada buat training, kena turun padang buat training apa semua. Jadi pada waktu itu saya melihat TJ kalau dia sakit, macam mana dia nak pergi buat training? Pada waktu itu saya dapat ilham, saya kata why not kita buat satu sistem yang kita dah ada pada tahun 2020, kita kembangkan. Asalnya adalah hanya untuk membantu penulis e-book kita menjalani kursus penulisan saja. Tapi saya kata benda dah ada, kenapa kita tak kembangkan? Jadi apabila kita kembangkan, kita perlukan modal. Kita perlukan suntikan modal. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 kita mendapat sedikit suntikan modal dari pelabur dan kita bangunkan benda tu. Dan pada waktu itu 30 orang yang pertama mereka mendapat suntikan 50% modal pada waktu itu. Dan mereka adalah Datuk Dr. Azizul, Dr. Sofi, Dr. Evina, Dr. Ainon. Mereka semua dah hasilkan video-video dan tuan-puan akan tengok kejap lagi saya tunjukkan. Now, kita improvise benda itu. Kita nak buka peluang lebih ramai kepada orang. Walaupun suntikan modal sudah tiada, sebagai macam ibarat macam tajaan grant, tapi malam ni saya nak bentangkan apabila ada permintaan. Masyuro ada lagi tak? Kenapa saya tak buka sebelum ni? Sebab apabila kalau saya buka sebelum ini, apabila tajaan modal 50,000 itu telah habis, jadi tuan-puan kalau nak mendaftar sebagai e-trainer MBZA, ianya agak tinggi modalnya. Jadi saya tak nak teruskan. Saya maintain kepada trainer-trainer yang asal, yang awal, yang grab pada waktu itu. Tapi sepanjang perjalanan tempoh masa itu,
saya melihat permintaan itu ada yang PM Mas Syuro boleh tak kalau nak buat e-trainer lagi. Kali itulah tuan-puan, masa yang saya ambil hampir 7-8 bulan untuk kita improvise semula, buat programming semula supaya kita dapat kurangkan kos jika anda berminat untuk jadi e-trainer kita. Jadi dia mesti ada relate dengan perniagaan ibu. Apabila kita buat ibu, ianya mesti ada buat training. Training ni macam mana? Apabila TJ sakit pada waktu itu, saya kata, kalau kita sakit macam mana? Macam mana kita nak teruskan training? And then video go. Video go. Bila video pergi, kita pun dapat duit secara automate. Ini saya suka bangunkan apabila melibatkan automate system. Sebelum saya teruskan slide saya, tuan-puan, saya nak tuan-puan kita melihat kepada satu perkara dahulu. Slide saya malam ini tidak banyak pun. Tapi kita nak tengok kepada satu perkara. Okey, saya share sekejap. Di paparan sekarang, tuan-puan lihat sekarang, kita ada udemy.com. Okay, dan idea ini seperti mana saya bangunkan platform Ibu Store, Eventure Ibu Store platform, saya mengambil idea daripada Jeff Bezos, iaitu Amazon.com. Bagaimana beliau boleh jadi seorang lelaki terkaya di dunia hanya menjual buku orang lain? Untuk e-trainer, saya pula mengambil idea-idea daripada udemy.com, mindvalley.com. Udemy.com, duit saya tuan-puan dah banyak habis kat Udemy dah. Saya beli kursus, saya tonton video, saya dapat CJ secara automate, generate. Jadi kat sini tuan-puan tengok, dia ada jual pelbagai video, pelbagai ni. Cuma, dia macam Amazon. Kalau kita letak video dalam ni, kita tidak ada community kat situ. Macam tu juga Bookstore MBZ. Bookstore kita ada community. You boleh letak e-book you, buku anda dekat Amazon, boleh. Tetapi anda menggunakan domain yang sana dan you akan duduk di dalam satu-satu platform yang terlalu besar. Nama kita kecil lagi. Sebab tu kita bangunkan Eventure Ibu Store supaya kita bina community. Dan sama juga Udemy. Hari ni you boleh letak tuan-puan video you dalam ni, you buat kursus dalam ni. Tetapi Udemy besar. Sebab itulah kita bangunkan satu sistem milik kita sendiri supaya ianya lebih kecil untuk permulaan. Boleh clear Dan ini kita nak tengok pula. Saya tunjuk kat tuan-puan, kita buka minda. Kalau kata siapa tak pernah bermain dengan Udemy, jom kita tengok macam mana Udemy berfungsi. Kita tengok kejap. Kejap. Okey, kejap. Saya tunjuk kejap. Kita bertanya kepada ChatGPT. Kita tanya pada ChatGPT sekejap. Okey, saya nak buat tuan-puan pergi ke ChatGPT. Okey. Okey, berapakah, kita biar ChatGPT yang cari, berapakah jualan dan pendapatan udemy.com sepanjang 2024 hingga 2025. Jom kita test. Okay, bila kita nak buat satu perniagaan, kita mesti mencari jawapan. Kita mesti kaji. Kita mesti buat study. Dia tak boleh buat-buat, tuan-puan. Tuan-puan tengok 2024, dia punya revenue 700 juta USD. Okay? Jom bayang, kita ambil apa revenue. Kalau tuan-puan tengok dia punya net income, dia punya untung ke apa semua, dia tak perlu fikir banyak. Sebab dia tidak menghasilkan produk-produk fizikal. Macam kita buat buku lah. Kita tengok, revenue banyak. Tapi kita akan tengok pada kita punya kerugian. Berapa banyak buku kita cetak. Berapa banyak buku yang kita bawa ke hulu ke hilir. Nak bawa ke sana, bawa ke sini. Nak post lagi. Jadi tuan-puan, kita agak risau, kita khawatir apabila melibatkan fizikal. Jadi kalau tuan-puan rapat dengan saya, rapat dengan Mas Syiro, saya punya otak saya akan pergi ke digital je. Soalnya kat sini, kalau tengok kat sini, kalau net income dia 80, dia rugi 85.3 juta. Tapi dia rugi pun tuan-puan, dia masih untung yang sangat banyak. Sebab dia punya revenue 700 juta. Apabila kita tengok kat sini, bila dia punya revenue sangat tinggi, dia rugi pun dia tak fikir. Sebab dia tidak menghasilkan apa-apa produk fizikal. Itu pertama tuan-puan kena buka minda dahulu. Kalau dia nak jadi e-trainer MBZ. Kedua, tuan-puan, dia tak perlu fikir risiko kepada dia nak pegang trainer-trainer dia. Contoh, dia hari ni dia tak perlu fikirkan untuk buat kursus. Dia hanya perlukan konten daripada trainer-trainer. Kita back kepada MBZ punya booster. Kenapa hari-hari setiap hari Isnin saya buat talk? Sebab saya perlukan konten. Saya perlukan ibu-ibu yang bagus untuk masuk dalam booster. Kemudian MBZ akan menjana 5% apabila jualan ibu berlaku. Nampak tak? 95% dibayar balik kepada booster owner, kepada affiliate, kepada penulis 25%. Kami hanya ambil 5%.
Tetapi jika saya tidak buat talk, tidak buat bengkel, tidak buat seminar untuk mencari penulis-penulis, bagaimana saya nak buat revenue? Kita bisnes. Jadi tuan-puan kena faham konsep itu dahulu. Jadi itu yang dilakukan oleh udemy.com. Mereka membuka peluang kepada orang ramai yang ingin menjual kursus di dalam platform mereka. Nampak? Jadi hari ni tuan-puan, kita kena buka minda dahulu, tengok duit dahulu. Sebab saya tahu tuan-puan masuk malam ni, mesti nak tengok buat duit, kan? Jadi hari ni you tak perlu nak fikir bagaimana nak bangunkan platform. Sebab MAZA dah ada. MAZA ada community dekat sini. Kita hanya perlu plug in ataupun berpaut kepada MAZA yang dah bangunkan sistem. Clear kat sini? Kita tanya itu cukuplah. Nanti tuan-puan research sendirilah tentang udemy.com. Kita ada satu lagi nama dia mindvalley.com. Berbagai platform di peringkat antarabangsa dan mereka menjana pendapatan berulang-ulang setiap kali orang beli kursus tersebut. Jadi kerja kita sekali, income kita berkali-kali. Now, kita tengok pula kepada kepada MAZA punya sistem. Okey. Tadi kita dah buka minda dahulu. Now kita pergi kepada MSGA punya slide sedikit. Kita pergi ke slide sedikit. Tuan-puan boleh tanya soalan nanti apabila saya dah tamatkan ni. Okey, saya nak cuba lajukan supaya saya tidak ambil masa yang lama. Malam tuan-puan nak berehat. Okey. Alright. Okey, saya pergi ke slide semula. Okey, tuan-puan, inilah e-trainer. Kita nak bina kursus Learn, Teach and Earn. Okey, apa itu e-trainer? Okey, apa itu e-trainer? Senang saja. Satu platform LMS. Apa itu LMS? Learning marketplace system. Kita jual produk pembelajaran dalam satu marketplace. Tuan-puan, LMS pasaran kursus digital, satu platform yang lengkap. Kita nak bina kursus, kita nak uruskan pelajar kita. Pelajar bukannya pelajar yang student universiti macam tu. Maknanya pelajar ni sesiapa yang join kita punya kursus. Kan? Contoh kat depan saya ni adalah penulis-penulis yang memang dah jadi jurulatih penulisan. Buatlah kursus. Kan? Buatlah kursus. Saya tak sempat, saya lecturer masih syirul MS, tapi nak buat kursus hujung minggu tak sempat. Ada kenduri, kahwin apa semua, betul tak? Nak mengajar lagi, nak check exam paper lagi. Kita buatlah video. Dan saya pun suka beli video training khusus sebab saya boleh tengok, saya boleh tonton berapa kali, saya boleh tonton pada waktu saya sendiri. Nampak tak? Dan kita nakkan database. Kita boleh kenal siapa yang beli itu, kita boleh berhubung dengan kita punya student. Nak buat CJ masih syurul tak sempat, nak kena buka Canva, kena buat sikit, tak payah. Mereka habis saja tonton video, mereka jawab soalan, mereka terus dapat sijil. Tuan-puan terus dapat income. Okey, jual kursus, terima bayaran, CD digital. Itu aja MAZA punya ni sistem. Tak susah pun. Okey, cabaran kepada pengajar, trainer, coach, jurulatih, suka nak bina platform sendiri. Tuan-puan, you perlukan banyak sangat modal apabila you nak buat platform sendiri. Kos pembangunan tinggi. Macam bookstore kita jugalah, kalau you nak buat sendiri, you perlukan beratus ribu sebenarnya tuan-puan. Ketiga, suka nak uruskan pelajar. Macam tadi saya cakap, you nak kena buat sijil, you kena monitor mereka. Tiada otomasi. Kita nak hidup, kita relax, automate, kita pergi Jakarta, Bandung, biar kita masuk, kursus kita berjalan. Ni tak boleh. Aduh, training banyaknya. Dan untuk maklumat tuan-puan, e-trainer ini, kita punya sistem, boleh claim HRD Corp. Kepada trainer-trainer HRD Corp, sistem kita ni, kalau you all punya kursus, boleh di-tabelkan di dalam HRD Corp. Maksudnya you boleh jual untuk 30 orang turun untuk satu company, you buat claim, guna grant HRD Corp. Boleh. Okey. Seterusnya, suka dapat pelajar sebab tiada platform yang orang dapat mudah untuk akses. Okey, tuan-puan fokus untuk mengajar buat video tapi bukan mengurus sistem. Cabaran pelajar apa? Terlalu banyak platform. Dia dengar Udemy pun dia takut. Nak buat kita fokus kepada Malaysia dahululah, negara kita, Malaysia, Singapura, Indonesia. Negara kita serantau dahulu. Kadang-kadang orang kita ni takut. Nak bayar pakai kredit kad Udemy pun takut. Company ni dekat mana? HU dekat mana? Tak payah. Sekarang ni MBZ. Kita bangunkan sistem ni betul-betul, tuan-puan. Di saat dia belum terkenal, belum famous, kita lah pioneer. Tuan-puan, Puan Nazatu Shima, semua kan? Yang rasa-rasa baru join MBZA. Rasa dah lambat lah, tak boleh kejar lah income SS dekat ibu. SS daripada tahun 2019. Ni, saya tawarkan benda baru ni. Benda baru, platform baru. Tak ramai lagi. Jadi e-trainer kat sini. Lepas ni saya akan bangunkan dalam sistem affiliate pula. You as a e-trainer, you boleh perkenalkan e-trainer yang baru dan you dapat affiliate. Saya akan perkenalkan lepas ni. Akan datang dalam masa, saya rasa ujung tahun ni insyaAllah sempat, kalau programming itu sempat disiapkan.
Okey, pada waktu tu harga bukan murah lagi lah, harga jadi mahal. Okey, suka nak cari kursus berkualiti. Dia tak kenal tuan-puan, kadang-kadang orang tu guna AI saja sekarang ni, buat video letak kat Udemy. Sekarang tak ada dah. Sekarang dia boleh tengok muka Puan Nazatul Shima, dia boleh cari nama-nama orang Malaysia kita ni, orang Singapura kita. Cikgu SM Hussein, kan? Tuan Sureh Munyandi, Cikgu Zalila, dia boleh kenal. Sebab masih di Malaysia dan juga Indonesia. Dia Ramziah dia tengok, dia boleh cari muka-muka ni. Kalau kita pergi platform besar boleh. Tapi you nak bersaing tu ribuan kursus tuan-puan. Baik kita pergi bersaing di dalam the blue ocean strategy, not the red ocean strategy. Okey, jadi tuan-puan banyak pilihan tetapi sukar buat keputusan. Ini cabaran untuk pelajar. Kita pergi tengok apa yang MAC tawarkan. Kita tawarkan satu solusi, LMS, Learning Management System, Marketplace, kan? Dan juga e-trainer. Jadi satu platform e-trainer dan dipanggil e-trainer 2.0. 1.0 dah settle, mereka dah buat duit pun. Datuk Dr. Azizun, Dr. Ustazah Lily Ibrahim, mereka dah buat income. Tak adalah banyak tetapi dah ada income. Kan dah ada income. Satu account, satu platform, satu community, satu ekosistem. Okey, maknanya ini adalah satu sistem yang kita bangunkan untuk bantu untuk expand you all punya business. Ciri-ciri utama tuan-puan, semua yang anda perlukan, dia ada pengurusan kursus, pengurusan pelajar, video pembelajaran, you boleh masukkan kuis dan juga penilaian. You boleh buat kuis dan juga penilaian. CJ Digital terus auto-generate. Marketplace, kita siapkan satu website untuk orang beli dekat situ. Kita sediakan analiti, berapa banyak kursus-kursus yang Cikgu Mazlum punya kursus terjual, kan? Dan juga pembayaran kita dah ada payment gateway, dah ready dah. Nak bayar guna kredit card, Visa, Stripe, semua boleh tuan-puan. Semua boleh. Maknanya tak ada alasan orang tak boleh beli kita punya kursus. Dan juga mobile friendly. Terima kasih kepada Cikgu Mazlimun hadir pada malam ini. Untuk makluman tuan-puan, kredit slide saya ini dibina oleh Cikgu Mazlimun di Melaka. Terima kasih Cikgu Mazlimun bantu saya untuk bangunkan slide. Now, saya pergi kejap, saya tutup saya punya slide. Saya stop sharing, saya tunjukkan anda bagaimana rupa bentuk sistem kita ni. Sebab ada yang tak pernah tengok lagi kan. Jadi saya tunjuk sedikit dahulu bagaimana sistem ini rupa bentuk sistem ini. Okey. Okey. Pertama tuan-puan, pertama sistem ini akan di-generate daripada bookstore kita. Daripada bookstore kita. Kedua tuan-puan, saya akan tunjukkan, saya tak tunjuk login kat sini saya tunjuk kat login kat sini, saya tunjuk terus bagaimana saya masuk di dalam. Tak apa, saya tunjuk jugalah. Tak apa, nanti bagi tuan-puan puas hati betul bagaimana benda ini berfungsi. Saya tunjuk juga. Saya nak elak tunjuk ni takut makan masa, tapi saya tunjuklah, alang-alang dah masuk ramai, saya tunjuk. Nampak saya punya bookstore? Ini adalah contoh bookstore saya. Nanti tuan-puan bayangkan anda adalah pelajar. Tuan-puan jangan bayangkan anda sebagai e-trainer dahulu. Boleh? Kita tunjukkan bagaimana anda sebagai pelajar. Contoh ada you punya student, you punya pelatih nak beli kursus tu. Contohlah kursus komunikasi efisien ataupun macam Datuk Azizul punya kursus kursus nak menang grant PNM, Pusat Negara Malaysia, nak dapat grant. Dia punya kursus laku tuan-puan. RM99 Datuk Azizul punya kursus. Contoh, student nanti dia akan dapat sistem macam ni. Kalau tengok di paparan sekarang, student akan dapat ibarat macam ni. Jadi student akan buka, dia akan pergi ke macam back office kita. Jadi dia akan pergi dekat MS Academy di atas, dia akan nampak paparan sebegini. Jadi kursus tuan-puan akan berada dekat tepi ni. Nampak ni. Kalau student itu beli kursus tuan-puan, dia boleh klik. Contoh, dia beli e-book marketing. Contoh, dia beli kursus e-book marketing. Dia akan klik. Dia akan timbul macam ni. Contoh, dia tak beli kursus accounting for, nampak di belah kiri ni, accounting for non-accounting manager. Dia tak beli, contoh dia tak beli. Kalau dia tak beli, dia klik saja tuan-puan, ini saya punya. Saya punya dia keluarlah. Tapi kalau dia tak beli, dia klik. Dia akan keluar kat sini, please refer kepada company untuk beli. Bermaksud tuan-puan, nama kursus tuan-puan akan berada dekat tepi ni. Nampak ni? Memahami kata-kata kerja ayat Al-Quran. Ini semua dah ada di e-trainer 1.0. Mereka dah buat.
Mereka dah start jual pun. Okey, kuasai komunikasi kereta krisis untuk mengurus. Ini Datuk Dr. Sophie. Okey. Nah, apa ni, guna Canva, Image Pro. Kalau dia tengok tepi ni dia berminat, dia klik, tak boleh lah sebab dia tak beli. Maknanya tuan-puan punya kursus ada peluang untuk orang beli. Apabila mereka beli kursus orang lain pun, kursus tuan-puan akan terpapar kat sini. Bayangkan tiba dia beli kursus accounting for non-accounting manager. Jadi tuan-puan, dia akan keluar paparan sebegini. Kita bangunkan simple tuan-puan. Tak sesukar udemy.com. Sebab saya buat study, saya mesti memudahkan kita punya pelajar. Jadi kalau dia klik sini, dah finish, dah habis. Yang purple, dia nak tonton next, dia akan tonton. Start, dan kita bangunkan dalam bentuk YouTube channel unlisted. Saya akan ajar dalam training. Jadi kita tak nak beratkan kita punya server, kita gunakan YouTube channel tuan-puan. Jadi video itu tetap menjadi milik anda, bukan milik MAZA. Tuan-puan jangan privatekan saja. Saya akan buat bimbingan nanti. Jadi dia pergi kat sini, dia akan tonton. Pelajar hanya perlu klik dan tonton video ini. Dia akan terus bawa ke YouTube. Okey. Seterusnya, apabila dia dah tonton penuh, dia akan klik finish. Finish. Tuan-puan tengok jadi hijau dah. Jadi hijau. Maksudnya dah finish yang 2. Kalau dia tipu je memang nak dapat sijil aja, dia tak tengok pun dia finish. Betul tak? Dia finish. Kita tak boleh kontrol tuan-puan. Itu adalah peserta khusus. Kita tak boleh kontrol. Okey, tuan-puan nak automate sistem, betul tak? Dia menipu, kita tak boleh kontrol. Okey, seterusnya. Dia pergi ketiga, dia tonton lagi, video keluar. Okey, dia start. Dia tengok video, kemudian dia dah habis, dia finish. Habis modul 3. Dan bawah ni dia ada test. Kalau test dia fail, dia tak boleh pergi ke nombor 5. Nampak Contoh, saya langkau, saya pergi ke nombor 5 kat contoh saya pergi. Tak boleh, kena complete 4 dahulu. Saya pergi kat ni. Tak boleh, dia kena complete 4 dulu. Nampak tak Dia lompat macam tu. Contoh saya nak buat test. Okey, mana test? Nak buat test. Tak boleh, kena complete dulu. Okey, sistem kita dah automate. Jadi kalau dia dah lulus semua, program summary test, dia terus generate sijil. Bagaimana dia nak tengok sijil dia? Dia just pergi dekat complete course. Nampak? Complete course, dia boleh view. Bila dia punya complete, dia boleh tengok dia punya sijil. Okey, dia dapat sijil dia dah. Jadi dia tak kacau hidup tuan-puan pun. Dia tak kacau hidup trainer, tak kacau apa. Nampak? Bila dia dah lulus, sign kami semua ada kat sini. Okey, boleh nampak tu tuan-puan? Betapa senangnya simple kita punya sistem. Okey, jadi seterusnya. Boleh faham kat situ Dah boleh faham sistem kita berfungsi macam mana? Jadi dia tak beratkan kita punya sistem. Bagaimana kita punya marketing? Bagaimana jualan ini nak dilakukan? Okey, nak lakukan jualan, saya share. Okey, semua marketing akan berlaku di dalam MAZA campus.com seperti di paparan sekarang. Okey, tuan-puan tengok MAZA EduTech University. Nampak? Dr. Ainul punya kursus. Nampak Dr. Edina tadi? Tadi yang kursus yang kita tengok video sekejap tadi ni, saya bagi contoh, nampak? Mereka pelanggan akan beli melalui sini. Jadi tuan-puan tak perlu lagi nak buat website, nak buat marketplace. Tak perlu. Beli dekat sini, mereka akan beli kat sini. Nampak Dr. Sophie punya? Ni Datuk Dr. Azizun. Ni antara yang banyak jualan. Ni, Ustazah Lily. Okey. Ini lagi banyak jualan. Ini top sale kita. Datuk Azizun punya ibu. Training. Nampak? Daripada ibu, Datuk buat video pula. Dia makan 2 tuan-tuan. Datuk Azizun makan 2-2. Dia makan duit ibu, dia makan duit video pula. Okey, dia nampak Datuk Azizun buat khusus. Rahsia menulis kisah seram. Ingat luar. Nak buat kisah seram pun dia buat video. Buat je video tuan-tuan. Kepimpinan gaya profesional. Datuk sangat rajin tuan-tuan. Sangat rajin. Okey, alright. Jadi semua jualan akan berlaku di dalam mazacampus.com. Jika jualan berlaku, company akan handle. Company akan transfer duit tuan-puan. Okey, tuan-puan sebagai trainer jangan risau. Company akan hantar report kat tuan-puan. Okey, itu semua dalam kelas teknikal lah. Saya akan tunjukkan dalam kelas teknikal. Saya tak tunjuk malam ni. Tuan-puan daftar esok, kita buatlah training. Okey, alright. Habis je kat situ. Maksudnya jualan dah berlaku, you all tak perlu nak fikir nak buat website, nak bayar domain, nak bayar hosting. Tak perlu fikirlah. Semua kita dah bangunkan di belakang. Okey, tuan-puan hanya perlu share saja link. Ataupun buat poster share saja. Jomlah beli khusus aku.
Kan macam Dato' Azizun, dia share saja link tadi. Dia link yang khusus dia tu, dia share tu. Contoh saya tunjuk contoh. Okey. Nampak ni? Dato' Azizun punya khusus kan? Ni dia khusus dia yang laku laris tadi tu. Yang laku laris ni khusus ni. Jadi dia pergi kat produk detail. Dato' Azizun hanya pergi kat produk detail, dia terang kat sini nampak. Okey. Rahsia lulus dana PNM kini terbongkar 10,000 macam nak dapat dana Pustakaan Negara Malaysia. Malam ni tuan-tuan belilah. Pergi lah. Jadi Dato' hanya ambil link atas ni. Nampak ni? Nampak saya boldkan. Dato' Azizun copy dan dia paste dekat grup. Dia paste dekat FB. Jika orang beli, company akan detect. Sistem company akan detect. Bila company detect, Dato' Azizun relax je. Biasa saya akan beritahu Dato', tanya Dato', ada orang beli Dato'? Saya beritahu Dato'. Dato' tak perlu buat apa-apa. Buat video sekali, income berkali-kali. Tuan-puan, ini adalah idea apabila saya tengok TJ sakit sciatica, sakit pinggang, tak boleh pergi mengajar. Nak semayang tak boleh, nak sujud tak boleh. Jadi TJ, kalau kita sakit macam mana Macam mana kita nak jual kita punya kursus Sebab kita trainer. Saya betul juga. Sebab tu saya fokus untuk perkasakan lagi kita punya sistem e-trainer ini. Okey, seterusnya tuan-puan, saya pergi ke slide saya semula untuk tuan-puan lihat. Okey, jadi kita akan buka Q&A session, tuan-puan nak bertanya. Okey. Okey. Alright, seterusnya tuan-puan. Ini adalah slide saya tadi, saya teruskan. Okey, siapa yang sesuai untuk gunakan e-trainer ini? Siapa yang sesuai? Pengajar, trainer lah. Organisasi, nak buat kursus, kan? Agensi kerajaan, bahagian latihan, kan? Jabatan latihan, company, dan juga student. Kan? Semua boleh. Kalau kita ada slide-slide mengajar tu, PowerPoint tu, inilah masanya. Nak buat video macam mana? Senang saja. Buat screen recorder, guna Canva. Boleh. Kan? Nak guna AI sekarang, Gemini apa semua. Lagi mudah sekarang. Satu hari boleh siap. Tak perlu nak pergi beli kamera mahal-mahal. Tak payah. Jam screen recorder guna Canva saja. Saya pun guna Canva. Sekarang dah ada AI, Gemini apa semua. Lagi senang. Create, bagi prompt, masukkan kita punya modul, masuk ke semua, jadikan dalam bentuk video. Dia buat sekejap, tuan-puan. Apa lagi alasan kita? Jadi macam mana dia berfungsi? Pertama, you daftar sebagai e-trainer kita. Bina you punya kursus, terbitkan you punya kursus, orang beli, orang belajar, auto generate sijil, tuan-puan jana pendapatan. Senang je kan? Senang saja. Okey, kepada pengajar, you tak perlu bina sistem, tak perlu keluar modal puluh-puluh ribu, fokus kepada buat konten saja. Okey, pasaran lebih luas, sistem automatik, pendapatan digital. Yang paling penting, kenapa anda perlu bersama MAZA? Sebab MAZA ada community. Itu kekuatan kita. Kita bercakap kat simposium semalam, orang satu dunia tengok kita sekarang, tuan-puan. Kita masuk TV, tadi saya tunjuk permulaan, kita masuk TV, TVRI. Malaysia panggil TVRI lah. TVRI itu dia equivalent to RTM. Kita masuk semalam. Alhamdulillah. Ya, tuan-puan, fokus anda adalah mengajar secara automate. Anda tak perlu fikir nak mengajar cara tradisional lagi dah. You pergi mengajar tradisional, you go. Tapi kalau kata kita boleh automate sambil-sambil tidur, petang, ada orang beli kursus kita dan ilmu tu berjalan. Tak nak ke? Mesti nak, betul tak? Okey, so ini pelajar. Bila-bila masa dia boleh belajar. Macam saya lah. Saya, tuan-puan, kalau nak masuk kursus kan, ni kursus yang orang jemput saya agak suka nak pergi. Masa saya pack, saya balik saja dari Jakarta, pagi ni masuk office. Panggil Fana, saya punya setiausaha eksekutif. Bentang kat saya. 30 minit, Fana bentang kepada saya. Apa MS ni? Jemputan kahwin. Jemputan kahwin pun ada. Dr. Lily nak dapat menantu. Panggil. Tuan-puan bayangkan, jemputan kahwin pun penuh. Penuh jadual. Jadi saya nak belajar lagi, tuan-puan. Saya nak belajar lagi. Saya nak perlukan kursus-kursus dari anda. Kursus komunikasi, kursus penyiasatan, Tuan Suresh kita. Kursus apa lagi? Kursus makan dengan sihat. Kan? Banyak kursus ni. Kursus parenting, kursus co-parenting sebab ibu bapa yang bercerai. Jadi banyak kursus saya nak belajar. Kursus penulisan antologi, kursus penulisan puisi. Jadi bila masa saya nak belajar? Seorang makhluk bernama Masa Shiro ni, dia nak belajar dekat mana? Saya perlukan benda training. Sebab tu duit saya banyak dilaburkan di udemy.com. Tuan-puan, saya banyak beli kursus di udemy.com. Malam-malam saya cari. Saya cari kursus apa? Kursus Canva. Saya beli, saya belajar, tengoklah video tu. Sebab saya perlukan masa sendiri. Pergi hospital, ada appointment doktor, saya tonton daripada handphone. Habis apa chapter 1.
Esok tengok malam petang ni tengok chapter 2. Malam tengok chapter 3. Saya nak belajar. Sama juga ibu. Saya pergi hospital, saya boleh beli buku ibu tuan-puan, saya boleh baca. Kalau buku fizikal tak boleh. Dia tuan-puan, kita bukan nak bersaing dengan benda-benda khusus secara fizikal ataupun buku fizikal. Tetapi ini kita nak pelbagaikan pendapatan kita. Pelbagaikan solusi kepada orang. Pelbagaikan tawaran kepada orang. Sebab tu digital itu wujud. Okey, hari ni kita ada kawan-kawan kita kat Indonesia kan. Mereka nak belajar dari kita. Tetapi waktu mereka berbeza tuan-puan. Kita buat talk pukul 8 malam, waktu mereka 7 malam. Mereka kalau kabut tu baru 7 malam. Jadi mereka nak belajar dengan kita. Kita ada video. Jual pun tak mahal. Kalau jual dekat Udemy.com jadi mahal. Sebab dia menggunakan USD apa semua. Okey, jadi tuan-puan, ini adalah kelebihan kepada pelajar kita. Pelajar bukan pelajar universiti, pelajar sekolah. Maksudnya sesiapa nak belajar dengan kita dipanggil pelajar. Okey tuan-puan, kita nak bina ekosistem yang besar. Ni visi kita. Kita nak bina pembelajaran digital terbesar di ASEAN. Saya tak letak dunia lagi lah kan. Sekarang ni bootstore kita nak pergi ke arah dunia. So kita dah masuk 24 buah negara. Tapi sekarang ni untuk e-trainer, saya nak jadikan dia terbesar di ASEAN dahulu. Sebab di ASEAN tidak, study saya buat sekarang ni, tiada lagi sistem affiliate. Jadi tuan-puan, malam ni you hadir, jadilah pioneer. Kalau tak sempat jadi pioneer dalam perniagaan bootstore, jadilah pioneer dalam e-trainer pula. Kalau dulu SS adalah pioneer dalam perniagaan e-bookstore, kan? Tuan-puan jadilah pioneer dalam e-trainer ni. Ramai kat luar sana trainer tuan-puan. Ramai trainer. Sebelum saya lancarkan sistem affiliate untuk e-trainer. Once saya dah lancarkan, confirm you nak jadi e-trainer platform pada waktu itu, confirm jadi mahal. Now, saya buat manually dahulu. Okey, jadi tuan-puan, you pengajar, organisasi, pelajar dan juga komiti global, ini adalah platform. Bagaimana nak bermula tuan-puan? Jadi saya akan tunjukkan. Okey, inilah cara you nak bermula. Senang aja. Simple lah. Terima kasih Cikgu Mazimu tolong buatkan. Okey, senang aja. Saya 2 package. Okey. Pertama starter package. Starter package 150 USD. Maksimum you boleh masuk 3 kursus. 3 kursus pun dah banyak sebenarnya. Okey. Berapa? 150 kita ambil time for USD. Time for RM600. Itu saja. Malaysia, Singapura, Indonesia. Sama aja. Kita kira USD tu. Kalau kata Cikgu Hussein nak join, transfer je RM600 Malaysia. Saya tak ada charges letak Singapura macam bootstore. Sebab dia melibatkan trainer. Jadi dia kena ikut harga kos dekat situ. Tapi ni e-trainer, saya tak perlu pun ikut harga saya nak ubah. Jadi, tuan-puan, inilah harganya RM600 Malaysia. RM600 Malaysia lebih kurang dalam 150 Sing dollar kot. 120 Sing dollar lebih kurang. Okey, kalau you ambil premium 250 USD, RM1,000, maksimum 15 kursus. Bermaksud 250 USD bagi 15 kursus. You hanya satu kursus jatuh $16 kali dengan 4. Satu kursus jatuh RM66. Satu kursus RM66. Tuan-puan tak perlu nak pergi buat platform, nak bayar domain hosting semua tu, tak payah. Semua kita dah bayarkan dah. Okey, jadi saya dah improvise balik, saya buat programming balik supaya lebih ramai orang boleh join. Kalau tak percaya tuan-puan, you boleh tanya orang yang masuk 1.0. Berapa diorang bayar? Mereka bayar ribu mereka bayar RM2,500. Sebab harga dia RM5,000 pada waktu itu. RM5,000, jadi suntikan modal tajaan RM2,500, mereka kena bayar RM2,500. Cuma kelebihan mereka pada waktu itu, mereka adalah 1.0, mereka boleh buat video unlimited. Kelebihannya. Tetapi mereka kena bayar tinggi lah. So kali ini saya buat kecil sedikit. Tuan-puan boleh mula dengan 250 USD, RM1,000. You boleh maksimum 15 kursus. Kalau you nak tambah 16 kursus, tambah RM100 satu kursus. Jadi you ada alakat dekat situ. Berapa insentif kita bayar? Setiap kursus terjual, tuan-puan akan dapat 60. 40 MAZA, 60 you all. Boleh? Selepas ditolak payment gateway. Contoh, payment gateway kita RM1. Kalau harga kursus tu RM100 kita jual. Jadi pertama kena tolak RM1 dahulu. Jadi harga kursus jadi RM99. RM99, okey, darab dengan 60%. Tuan-puan dapat RM59, 40%. Clear? Satu kursus. Daripada RM100, pertama tolak payment gateway dahulu. Payment gateway biasanya dia akan ambil RM1 ataupun RM2. Tengok orang tu beli pakai apa. Kalau dia guna credit card mungkin tinggi sedikit lah. Mungkin RM2 ke RM3. Kalau dia bayar guna online banking, FPX, mungkin kena RM1 saja.
Jadi kalau harga kursus tu RM70, tolak RM1 dahulu. Jadi RM69. RM69 darab 60%, anda punya RM41, 40 sen. Clear? Jadi itu cara pembayaran. Senang je konsep dia. 60 tuan-puan ambil, 40 kita buat. Sebab 40 saya kena handle the platform. Costing kat platform. 60 tetap kat you all. Jadi bayangkan tuan-puan, kalau you boleh dapat sekali satu kursus tu katakan 50 orang. 50 kursus. Contoh kalau satu kursus tu RM99 darab dengan 60%, RM59 40 sen, darab dengan 50 orang beli kursus you. You dapat balik 2,970. Itu baru satu kursus. Kalau you run betul-betul setahun, kalau satu kursus you 30 orang ambil, you ambil 10 bulan. 30 darab dengan 10 bulan, you dapat jual 300 student. 300 student darab dengan, ambillah RM50. Okey, RM50. RM15,000. Okeylah, dengan modal kita $150, baru RM600, you boleh pergi RM15,000. Dengan syarat dapatkan 300 student lah. Betul tak? Ada malah cucu ni je ke? Tuan-puan, saya nak buat satu, saya mesti ada sasaran. You tak ada sasaran, tuan-puan, you jangan berniaga. Kalau malam ni you takut-takut nak keluar modal, boleh buat ke? Jangan buat. Saya tidak membuat keuntungan daripada $150, tuan-puan. Saya menyediakan platform dan saya perlukan konten, tuan-puan. Lagi banyak you punya kursus terjual, baru saya boleh buat income. Kena ingat, 40% yang MBZ ambil bukannya keuntungan lagi. Kita kena bayar platform, kita kena bayar domain, kita kena bayar maintenance, kita kena bayar office, kita kena bayar staff yang jaga. Maknanya belum dapat kita punya keuntungan. Belum lagi. Tuan-puan, 60% dah dapat dah. Ambil lah. Buat video sekali, income berkali-kali. You target lah setahun betul, tuan-puan. Setahun you target, you dapat katakan 500 student. 500 student. Satu kursus katakan RM99 darab dengan RM99 darab dengan 60%, RM59, 40 sen. Katakan you betul-betul target, tuan-puan, tahun ini aku nak dapat lebih kurang dalam 500 student. Jangan takut. Darab dengan 500 student. You dah boleh pergi RM29,000. Banyak tak, Mes? Banyak. RM29,000, RM30,000. You buat video sekali saja. Sekali saya you buat, tuan-puan. Income you berkali-kali. Boleh ke dapat 500 student? Kalau tak dapat, saya cakap kalau dapat 500 student, you bahagi dengan 12 bulan. Sebulan, you perlu dapatkan 40 student. Macam mana dapatkan 40 student? Datang jumpa saya. Masuk kursus. Macam mana dapatkan 40 student sebulan? Ada cara dia. Ada FBX. Ada untuk digital marketing. Ada TikTok. Ada you punya e-book. Macam-macam cara kita boleh buat dalam dunia teknologi hari ini, tuan-puan. Okey? Hari ini, tuan-puan, kalau katakan tak dapat 500 student, macam mana MS? Agak-agak boleh dapat 10 student tak? Boleh dapat RM59 darab dengan 10 student. Dia dapat 590. Modal berapa? RM600. Balik modal. Takkanlah setahun ni Tuan Suresh kita tak dapat 10 orang student nak belajar. Takkanlah Mahasuriah kita tak ada 10 orang nak beli kursus, nak belajar menulis novel. Gaya Puan Mahasuriah. Takkanlah tak ada 10 student. Teruk sangat ni, banyak sangat dosa kita ni. Kan? Takkanlah Puan Nazatul Shima tak ada 10 orang nak beli kursus dia harga RM99. Harga RM70. Takkanlah tak ada 10 orang student nak beli. Kan, kalau kita ambil starter package hari tu. Kan, takut sangat, takut ML tak berani. Okey, kita ambil yang kecil punya. Okey, $150, RM600. Takkanlah tak ada 10 orang student. Teruk sangat ni. Teruk sangat, betul tak? Jadi tuan-puan, saya dah kira dia punya risiko, dia punya liability, tuan-puan kena tanggung, saya dah kirakan semua dah. Jadi tuan-puan, you buat betul-betul video, Cikgu Mazlimun tak siap lagi video. Cikgu Mazlimun ni 1.0 ni, tak siap lagi video dia. Buatlah cara menjawab SPM, cara tata bahasa. Tuan-puan, kalau you all cikgu-cikgu munshi bahasa Melayu, buatlah video-video macam tu. Mak bapak sanggup beli nak SPM ni. Daripada kepada kita dah buat poster infografik. Tapi kat luar sana, berapa banyak infografik masuk dalam grup yang mak bapak tak download. Dia tengok WhatsApp grup, dia malas download. Berat data. Tapi kalau kata you buat betul-betul video tu, jual RM50. Saya promote untuk trial SPM ni. Tuan-puan, ramai-ramai Datuk Azizun saja berani ambil cabaran saya. Dia tengah siapkan e-book tata bahasa tu untuk student SPM. Now, Datuk Azizun saya minta dia buat video e-trainer pula. Supaya orang beli video, orang beli e-book dia. Siapa nak beli, tuan-puan? Saya cakap, Datuk, target 500 orang pelajar SPM. Calon SPM tahun ni. Cukuplah. Calon SPM 450,000, tuan-puan. Saya minta Datuk Azizun 500 orang je. Dia tengah siapkan tu. Ya, tunggu. Takkanlah tak ada 500 orang nak beli video. Kalau Cikgu Mazlimun, orang yang bagus buat video tu. Tak perlu letak muka. Syarat sekarang saya dah ringankan.
tak perlu ada wajah trainer dekat video. Tetapi kalau ada wajah tuan-puan, dia memberi kredit. Sebab penonton tu, pelajar you akan nampak you yang bercakap. Okey. Tak ada lah email, tak ada sistem apa. Buat Zoom 30 minit. Rakam Zoom, rekod Zoom yang free tu. Video tu, download, convert, masuk dalam YouTube. Apa lagi alasan ni? Dalam modal rendah RM600, 3 kursus. Lepas tu kalau tiba-tiba nak buat kursus keempat, tambahlah RM100 supaya kita tambah dalam program. Itu saja tuan-puan sebagai komitmen. Okey tuan-puan, itu saja perkongsian saya. Tuan-puan open untuk bertanya soalan. Ringkas ya malam ni. Ada soalan apa tanya saya buka sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coach. Ini, kalau satu kursus tu kita boleh berapa video? Satu video saja. Satu kursus satu video. Okey, kalau Ustaz Kus tengok tadi, bila saya share, kejap saya share lagi sekali. Bagus soalan Ustaz Kus. Bagus soalan tu. Okey, kita share lagi sekali. Okay. Nampak tak? Video tu. Ini satu kursus. Apa nama kursus ni? Okey, kita ambil kursus ni. Kita ambil kursus Cemerlang SPM 360. Dah siap belum? Ni saya tak beli, nampak? Saya tunjuk contoh saya tak beli. Bila tak beli, please buy this online course. Kan? Ustaz Kum punya kursus ada kat sini. Tapi orang ni dia beli kursus ilmu marketing. Tapi dia nangok, anak aku nak ambil SPM, ada kursus Cemerlang SPM. Dia klik, dia suruh pergi beli. Jadi dia nak pergi beli kat mana? Dia kena pergi dekat website kita tadi, mazacampus.com. Faham? Okey. Contoh saya ambil kursus ni lah. Dr. Aina ambil kursus. Nampak? Ni kursus ni nama dia Rheumatoid Arthritis. Tetapi, nampak berapa banyak video tu? Jadi saya menjawab soalan Ustaz Kus, maknanya bukan satu video. Videonya banyak, tetapi videonya ringkas. Ustaz Kus jangan buat satu video tu sampai sejam. Jangan. Orang mengantuk, orang tak ambil peduli. Buat video 15 minit cukup. 10 ke 15 minit. Jadi satu modul 15 minit. Modul kedua 15 minit. Modul ketiga 15 minit. Modul keempat 15 minit. Buatlah modul-modul tu 15 minit. Contoh kalau kata kita ada 10 modul, 15 minit kali dengan 10, you ada 150 minit. Lebih kurang 2 jam punya kursus. Tapi orang tengok pelan-pelan. 1 habis, 2 habis, 3 habis. Jangan sumbat satu modul sejam. Memang orang tak tengok sampai habis tu, orang laju kan. Okey, kita nak biar tu benda tu berkualiti. Jadi saya jawab soalan Ustaz Kus, buat banyak video pun boleh. Jangan buat satu video. Okey? Soalan lain? Ya, saya ada video, koleksi video banyak lah. Tapi video yang mengajar kelas online kan. Okey. Tapi on the average sejam, jadi dia... Sebab tu Ustaz kena buat editing balik. Saya boleh bagi Ustaz masukkan satu video, tapi kualiti, kita nak benda tu biar kualiti kepada orang yang menonton. Kita buat sesuatu perkara tu mesti kita nak bagi berkualiti juga produk tu. Tapi kalau kita nak campak, letak terus yang rakaman kita buat online, sebenarnya saya faham. Ustaz dia buat online punya kelas dengan Zoom, kita recording. Macam malam ni kan kita record, kan? Kadang-kadang saya tengok dah, kalau record terlalu panjang ni, orang nak tengok malas Ustaz. Jadi kalau Ustaz dah ada recording tu, just buat editing saja. Pecahkan. Lagi senang Ustaz dah ada bahan. Just pecahkan video yang dah siap tu, pecahkan. Buat siri by siri. Siri 1 sampai 15 cut. Tapi kena buat kerja sikit lah, kerja editing sikit. Tak susah pun. Masuk CapCut pun dah boleh dah sekarang. Okey Ustaz? Okey, ada soalan lain? Tak ada? Assalamualaikum Master Shiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya, nanti Master Shiro ada kursus untuk kita belajar how to go about this supaya kita ada konten, kita ada ilmu, cuma nak susukan dalam format-format yang sesuai untuk masuk MSGA ni. Master Shiro ada kursus nanti yang kami boleh join and learn. Ya, saya akan buat training. Training tuan-puan bayar untuk masuk platform tadi tu, saya akan buat training free. Saya akan buat training. Okey? Paling mudah Tuan Malik, kita buat training, kita ajar macam mana you nak upload, you nak buat video tu macam mana, you nak pecahkan macam mana. Kadang-kadang saya akan buat untuk you bertemu dengan saya akan susun satu-satu. Okey, ni video ni macam mana. Saya akan bagi guide kat situ lah berdasarkan bagaimana orang beli sebelum ni, orang nak kursus macam mana. Okey? Jadi soalan di bahagian chatting, satu kursus berapa maksimal videonya? Macam tadi lah, 15 minit dah okey dah. Kalau dah satu simak 5 minit okey dah. 5 minit orang dah mengantuk dah. Betul tak?
5 minit. Okey. Kak Puan Rahana kita tanya video dalam bentuk slide atau menu kita bercakap. Okey, saya tunjuk satu lah. Okey, saya tunjuk satu. Okey, saya tunjuk video kejap. Sebab Kak Ana kita tanya, saya tunjuk. Betul juga, saya tak tunjuk video tu bunyi macam mana, betul tak? Okey, kejap. Nampak saya share di slide. Okey, contoh saya ambil kat sini yang saya tak tengok, saya tengok ni modul 1. Modul 1. Nampak apa dia cakap kat sini? Introduction Dr. Ainun cakap ni. Okey. Alright. Jadi dia klik kat sini, dia nak tonton. Jadi dia akan terus tonton di sini saja. Kalau dia nak besarkan, dia besarkanlah. Okey, dia akan tonton dekat sini. Nampak Dr. Ainun letak gambar dia kat sini. Sebab waktu ni 1.0 saya wajibkan video. Assalamualaikum warahmatullahi Kan saya tak wajib wabarakatuh and good morning. I'm Dr. Ainun Mokhtar, a consultant rheumatologist represent MSGA campus. This is the e-learning modules and the topic of this module is on rheumatoid arthritis. And this is the module 1. In rheumatoid arthritis training modules, we will have 4 modules. The first modules will cover the introduction, epidemiology, and pathophysiology of rheumatoid arthritis. The module 2 will cover on the classification criteria and clinical feature of rheumatoid arthritis. Module 3 will cover on investigations. And module 4 and final modules on the basic management of rheumatoid arthritis. Okey. After Saya stop each kat sini. Okey. modules, you will Contoh. have to answer the multiple choice. Okay. Saya back, finish finish. Kalau kata pergi ke modul ni dia akan ada. Contoh jadi soalan. Okay. Start. Nampak? Which of the following best describe rheumatoid arthritis? Okay. A bacterial infection. Jadi saya jawab. Contoh. Saya timbak lah Next. Okay. Saya ambil lah. Sebab saya tak tengok lagi. Okay. Next. Okay. Man. Next. Saya tembak dulu lah Okay, next. Fail. Nampak? 5-5 salah. Teruk betul. Nampak? Okay, lesson list. Saya kena back balik. Okay. Saya kena settlekan dulu. Kalau saya pergi kat sini, apa dia cakap? Tak boleh teruskan. Saya kena lulus yang tu dulu. Sebab tu, saya minta trainer kita buat video yang ringkas. Soalan pun janganlah susah sangat tuan-tuan. Pecah kepala nanti orang tak lulus. Tapi ini adalah pilihan. Kalau you tak nak buat test, tak nak buat quiz pun tak apa. Tapi seeloknya buatlah sikit quiz supaya orang tu dengar video kita elok-elok. Selagi saya tak settle yang test 1, saya tak boleh pergi ke modul seterusnya. Boleh clear? Jadi soalan pada Puan Rahana tadi, Puan Rahana tanya, bagaimana sih dia punya bentuk video dia? Video dia dalam bentuk, you boleh buat guna Canva, you boleh buat slide. Kita tengok yang lain pula. Kita tengok contoh, kita tengok Dr. Sophie. Dr. Sophie punya, mantap. Dr. Sophie punya dia buat lagi lah. Ni ke Dr. Sophie punya. Ni Dr. Sophie punya. Okay, kita ambil modul 1. Start. Okay, kita start play. Nampak 8 minit je. Kak Datuk Shima, 8 minit je nampak. Ini Dr. Sophie. Salam sejahtera dan selamat datang ke kursus Kuasai Komunikasi Ketika Krisis untuk Pengurus. Ketika krisis melanda, bicara jadi senjata. Bersama saya, Dr. Muhammad Saufi, sebagai pengajar untuk kursus ini. Kursus ini disusun secara sistematik melalui 6 modul utama. Jika anda seorang pengurus yang ingin meningkatkan keupayaan dalam mengendalikan komunikasi semasa krisis, maka kursus ini direka khas untuk anda. Okey, katakan saya dah tonton sampai habis. Mari Saya kita klik mulakan. finish. Okey. Tuan-tuan tengok, modul 1 saya dah finish. Terus jadi warna hijau. Jadi saya pergi soalan modul 1. Saya kena buat dia punya test. Nampak? Kalau selagi saya tak lulus, saya tak boleh pergi ke modul seterusnya. Okey, ada soalan lain lagi?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Ya, Mr. Syiro. Ya. Sama ada kursus ini cara fizikal ke apa berjumpa dengan Mr. Syiro ataupun cara Zoom. Cari Zoom. Zoom saja. Siapa yang berdekatan dengan saya datang jumpa lagi pun bagus, minum kopi dengan saya kan. Tapi setakat ni saya buat Zoom lah, memudahkan orang. Bagi pun tak banyak. Tak suka sangat Cikgu Sin sebab kita nak ajar macam nak susun video tu, lepas tu nak buat YouTube channel. Sebab saya gunakan YouTube channel tuan-tuan, YouTube channel adalah milik anda. Supaya kita tak beban pegang you punya video. Tapi tuan-puan jangan pergi privatekan video tu pula bila ada orang beli. Tuan-puan privatekan, saya saman lah tuan-puan ni dalam kita punya agreement. Okay? Dia jadi unlisted saja. Unlisted. Maksudnya orang ada link saja yang boleh buka. Okay? Dia bukannya public. Kalau public orang lain semua boleh tengok. Okay. Alright, ada soalan lain lagi? Oh, guna voice over. Ya Kak Ana, guna voice over sahaja. Banyak slide-slide tu kan. Daripada simpan terbuku tu, bayarlah kat Amazon RM600, siap dah platform. Tuan-puan, kalau you nak buat marketplace sendiri, you nak buat website sendiri, domain hosting pun dah makan ribu dah. Domain hosting, you nak buat sistem pembayaran chip semua tu dah makan ribu dah. Lepas tu, itu baru nak buat marketplace untuk orang jual. You punya yang Amazon campus tu, baru nak buat yang tu. Lepas tu yang belakang tabir tadi tu, yang masukkan video, orang boleh buat exam, orang boleh buat tu, itu berapa ribu you nak kena keluarkan. Kan? Jadi hari ni saya dah kecilkan supaya lebih ramai orang ada peluang. Okey? Alright. Okey, ada soalan lain lagi? Soalan lain lagi? Mas, saya balik surau lewat. Jadi maybe saya miss, dia perlu jadi RA ke apa benda ke? Tak perlu. Saya belum wajibkan ianya adalah orang bookstore owner RA pun tak ada. Saya bezakan dia, Ustaz. Maksudnya saya nak open lebih ramai orang datang ke MAZA. Lepas ni Ustaz Kos, kalau kawan-kawan kita tu, dia tak minat tulis e-book. Kan? Tapi dia minat untuk jadi e-trainer video. Ustaz Kos ajak masuk dalam komiti kita dulu. Masuk jadi e-trainer kita dulu. Bila jadi e-trainer, dia tengok ada sistem kita, dia duduk dalam komiti kita, mungkin dia minat jadi bookstore owner ataupun RA. Kan? Kita perlu meraihkan minat lebih ramai orang. Okay. Alright. Next ada lagi? Terima kasih Ustaz Kos. Terima kasih. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Bebas. Siapa target market tuan? Okay. For now maybe di Malaysia, Indonesia. Yes. Tapi demi masa bila Master kata nak go ASEAN, so English would be medium of language kan? Ya. Yeah. Okay. Akan datang sebenarnya, bukan akan datang lah tuan. Macam inilah sebab Tuan Malik bertanya soalan yang dalam pemikiran saya untuk saya bangunkan akan datang. Tapi saya bagi malam ni promosi tuan-puan, siapa yang join minggu ni, okay, tuan-puan boleh buat 2 bahasa. Bermaksud, saya tunjuk kejap. Saya tunjuk kat tuan-puan. Tak ada masalah saya tunjuk kat sini. Saya kalau orang bertanya, orang semangat ni, saya lagi semangat nak bagi. Okay. Tuan-puan tengok kita pergi dekat e-book marketing. E-book marketing ni adalah kursus yang dibangunkan oleh Dr. Ayu, our pengarah kita punya lembaga pengarah kita. Tengok Dr. Ayu buat Okay, start. Dr. Ayu lagi tak ada muka dia. Video ini dibuat lama dulu je dah buat dah. Okay. Tak ada Tapi Dr. Ayu buat dalam bahasa Inggeris. Okay. Module 2, e-book marketing. After completing this module, ini bahasa Inggeris. Able to summarize. Tuan-puan tengok, saya finish. Tuan-puan tengok nanti, tengok semula, saya klik kat sini. Contoh saya pergi modul 4. Tak boleh, sekejap. Saya pergi modul 3. Tuan-puan tengok kat sini start. Okey, Tuan Malik tengok kat sini. Nampak tak ni? English language. Nampak tak link dia YouTube? Nampak Nampak tak? Bahasa Melayu, video coming soon. Saya bagi tawaran malam ni, siapa yang join malam ni, you tak perlu bayar double. Bermaksud, tuan boleh letak video 2 bahasa kat sini. Inggeris kat sini, Melayu dekat sini. Jadi, kalau orang tu beli, dia boleh klik. Dia nak dengar English boleh, dia nak dengar bahasa Melayu boleh. Nampak tak video coming soon ni? Sebenarnya dia ada cas tambahan. Tapi tak apa, malam ni tuan-puan bagi sokongan pada saya untuk dengar saya punya taklimat. Siapa yang join minggu ni, tuan-puan saya akan programming, tuan-puan boleh letak 2 bahasa. Kalau Ustaz Kun nak letak Mandarin punya video,
tambah bawah ni, Mandarin video coming soon. Lepas tu dah siap video tu masuk kat YouTube, you just share you punya YouTube channel, you punya YouTube link yang bahasa Cina, bahasa Mandarin ataupun bahasa Melayu. Boleh? Ni saya bagi tawaran ni, nanti saya akan bagi borang, tuan-puan isi borang tu, modul ni apa, tuan-puan kena submit borang tu, dalam borang tu tuan-puan kena letak bahasa Melayu, ini link dia. Bahasa Inggeris, ini link dia. Modul 1, ini. Modul 2, ini. Modul 3, ini. Ini semua bahasa Inggeris. Ini semua bahasa Melayu. Jadi tuan-puan, you dapat satu kelebihan lah sebab soalan Tuan Malik tadi tu memberi saya buka minda saya sedikit untuk saya nak bagilah. Okey, tak perlu nak cacah, siapa nak ambil lah. Letak dua bahasa kat situ. Dia tak perlu tuan nak tunggu nanti dah masuk Asia nak tunggu bahasa Inggeris. Tak perlu. Buat sekarang. Buat dari sekarang, buat 2 video terus. Masuk 2 link. Okey? Nanti dekat description, saya share description. Okey, saya pergi dekat sini sekejap. Saya pergi kat description, saya share. Okey, nanti dekat description tempat kita punya website untuk menjual, kita letaklah kat sini. Dua bahasa. Dana penulis PNM, lepas tu bahasa Inggeris dia apa? Kita letak. Jadi kita jual kat sini. Kursus ini disediakan dalam 2 bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kita terus beritahu kat sini. Boleh dalam description. Nanti saya buatlah. Nanti kita mesti akan buat dalam description. Okey. Pembeli ada peluang bersoal jawab tentang isi kandungan video. Mereka hanya boleh berhubung dengan kita melalui email, tetapi setiap kali pembeli beli, company akan hantar maklumat kepada trainer. Maksudnya Puan Nazatu Shima boleh berhubung dengan trainer macam bookstore kita. You boleh hantar dekat dia, tanya Tuan Abdul Malik ada purchase saya punya training. Jika ada apa-apa persoalan, saya ada buat sesi consultation. Lepas tu masuk consultation, Puan Nazatu Shima charge lah, consultation punya charge pula. You upsell lah dekat program-program you akan datang. Okey, database dapat. Tanya Datuk Azizul, tanya Ustazah Lily, mereka dapat database, saya akan bagi. Saya akan hantar mesej tu. Datuk, tanya Datuk, ni nama orang ni, Datuk boleh follow up. Okey? Okey. Alright. Ada lagi? Ada lagi soalan? Tuan, sorry banyak soal. Yes, sir. Apa ni? Surah nak tanya dulu. Bagi Surah dulu lah. Macam mana? Okay. Bagi Surah dulu. Okay, Tuan. Let's say sekarang ni ada antara kita ni ada yang trainer juga untuk physical trainers lah. Kata kita bagi modul ni dalam kita punya MSG punya group, tapi lepas tu on and off kita gunakan yang kita upload dalam sistem ini untuk kita punya physical training. Adakah kita ni tertakluk kepada copyright dengan MSG ke? Tidak. Tuan, apa saja MSG buat, kita memang ikut macam mana bookstore. Kita penyedia platform, kita tidak ikat apa-apa. Sebab tu kalau Tuan Suresh tengok, setiap video yang di-upload adalah YouTube channel milik trainer. Okey, Tuan. Maksudnya memang saya tak nak pegang video tuan-puan. Tuan-puan hanya bagi link saja. Tuan Suresh dah siap, bagi link dalam borang kita akan bagi nanti. You just fill in the form, kita akan melalui link tu saja. Sebab tu saya bagi amaran tadi, Tuan Suresh jangan bila jualan berlaku, jangan privatekan video tu dekat YouTube. Okey. Kalau private saya saman. Itu saja. Sebab orang dah beli, orang tak boleh buka. Okey. Jadi kalau orang tu komen, dia akan komen kat YouTube channel tuan-puan. Sebab saya punya gaya, saya punya cara, memang saya akan bagi you all akan ada engagement dengan pembeli. Itu saya suka buat. Jadi kalau guna YouTube channel MSGA, nanti orang tu akan berhubung dengan MSGA. Tetapi YouTube channel tu adalah milik Tuan Suresh. Suresh channel. Contoh kan. Jadi orang akan pergi ke you punya YouTube. Tak tahu cara nak buat YouTube channel, kita akan ajar dalam training nanti. Buatlah YouTube channel. Lama-lama dah ada 1,000 jam tontonan, 10,000 jam, 4,000 tontonan, 4,000 jam tontonan, minimum 1,000 subscriber, monetize. YouTube bayar kat tuan-puan pula. Inilah sebab saya buat kat YouTube channel tuan-puan. Sebab tu saya punya YouTube channel, saya monetize. Adikai masuk. 4,000 watching hours, 1,000 subscriber, YouTube akan start bayar kepada tuan-puan jika ada tontonan selepas itu. Sebab iklan masuk, the advertisement. Kan? You start from now. Maknanya orang akan tengok. Kalau satu kursus tuan-puan 150 minit. Betul tak? Saya kira 15 minit,
15 minit darab dengan 10 modul. 150 minit untuk satu kursus. Kalau you ada 100 student yang pernah beli you punya kursus, you dah dapat 150 minit bagi dengan 60. You dah ada 2.5 jam. 2.5 jam. Kali dengan 100 orang beli, you dah ada 250 jam. Dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Tuan-puan, saya nak dapatkan 4,000 watching hours tu. Tuan-puan tahu saya ambil masa berapa tahun? 2 tahun. YouTube saya tu. Baru saya start monetize. Tak banyak lah. Sebulan dapat lah dalam $20, $30 kan. Sebab saya bukan YouTubers. Tapi at least ada lah juga duit kat situ. Siapa nak bagi YouTube $20-30 sebulan? Kan? Jadi, biar dia start dekat situ. Orang akan tonton, dia akan start monetize. Kita boleh jadi trainer dulu, bawa trainer lain. Okey. Terima kasih. Kak Ana dia nampak duit yang lain ni sebenarnya. Kan? Orang-orang MAG je nampak duit je. Okey. Okey. Macam saya cakap tadi tu. Okey. Tak apa, nanti Puan Halimatun, Kak Halimah Matun tengok rakaman. Rakaman ada. Okey. Okey. E-trainer ni, dia adalah benda yang berbeza dari Boostore. Saya asingkan. Sekarang ni saya buat manual. Kalau kata Kak Ana dapat orang nak join, kita sembang tepi, saya akan bayar secara manual. Permulaan. Sebab insyaAllah saya target bulan 12 ni programming kita akan buat affiliate. Dia macam Boostore lah. Ada 10%. Kalau video ni dapat jual, kalau you dapat kenalkan 10 orang e-trainer, setiap e-trainer tu dia punya video terjual, you pun dapat juga sebagai referral punya insentif. 5% ke 2% ke. Saya tengah buat lah ni. Saya mesti buat benda tu. Tetapi permulaan ini saya buat manual dahulu. Boleh sebab tu dia punya harga murah. Once dah launch, you all bukan pioneer lagi tuan-puan. Jadi kalau you dah launch, tuan-puan bukan pioneer. Jadi you tak boleh bayar RM600 tadi 3 video tu. Nak tak nak you kena bayar RM5,000. Confirm. Confirm RM5,000 you kena bayar untuk dapatkan platform ni. Tetapi sekarang ni you pioneer. You pioneer. Jadi sekarang ni kita buat manually dahulu. Nanti bulan 12 bila kita lancarkan program ni, dia ada affiliate. Kak Ana punya sistem terus boleh buat affiliate. Tak perlu tambah-tambah duit RM5,000, tak payah dah. Okey, itulah kelebihan orang yang awal. Sama juga Boostore kita dulu. Dulu Boostore kita harga RM4,000. Tetapi waktu COVID saya turunkan 50%, RM2,000. RM2,000, RM2,400, RM2,600. Sekarang RM3,700. Jadi tuan-puan kena ingat, siapa yang awal biasa. Tuan-puan, orang yang tamat selalu untung. Sebab yang rugi tu anjing. Sebab anjing dengan bayang-bayang, kan? Orang yang tamak, orang yang awal ambil dia selalu untung. Okey, sebab dia ambil waktu promosi. Waktu orang tengah harga murah. Sewaktu company ini tengah buat benda yang baru. Risiko masih rendah. Hari ni tuan-puan, saya bukan ajak tuan-puan jadi e-trainer klien saya. Saya nak ajak tuan-puan jadi investor partner saya. Ni saya buat ni, sistem ni. Sebab kalau hari ni saya nak buka satu Petronas, saya minta tuan-puan invest sekarang. Petronas tengah tak ramai orang, Petronas saya. Tuan-puan kena invest. Sebab saya tengah nak bangunkan Petronas baru saya. Jangan nanti lepas 5 tahun, bila saya punya kedai mesra saya dah maju, dah apa, tuan-puan baru nak invest. Pada waktu itu, investment tuan-puan, satu share mungkin mahal. Sekarang ni share saya mungkin satu share saya 20 sen. Belilah dulu share ni banyak-banyak. Macam itulah maksudnya. Nak jadi e-trainer ni baru $150 $600. Ambillah dulu. Kan? Betul tak Kak Halimah? Betul tak? Ambillah dulu. Jangan tunggu esok 6,000 pun nak ambil. Nampak tak? You tengok 1.0. 1.0 tuan-puan, harga sebenar 5,000. Tapi pada waktu itu ada tajaan grant bagi kita 50,000. Jadi 50,000, seorang saya boleh bagi 2,500. Jadi setiap orang e-trainer 1.0, mereka kena bayar 2,500. Cikgu Mazlimun, Datuk Azizun, Dr. Sofi, Dr. Ainun, mereka bayar 2,500. Tetapi apa kelebihan mereka walaupun tuan-puan tengok mahal? Kelebihan mereka unlimited video. Unlimited khusus. Unlimited khusus. Nampak tak? Tapi hari ni grant tu dah habis. Kalau grant tu dah habis, tuan-puan kena mula berapa? RM5,000. Tapi saya tak nak membebankan orang. Jadi saya tengok apa saya boleh buat. Panggil programmer datang, duduk office, kita try buat programming lain. MS, kita dapat satu jawapan, kita kecilkan skop, orang boleh bermula dengan 3 kursus dahulu. Nampak? Jadi yang lain saya akan absorb mana-mana kita punya cost. Tunggu bulan 12, kita akan buat pelancaran seperti Kak Ana tanya tadi tu. Okey, waktu tu dia punya modal akan mahal balik lah. Itu saja. Okey, macam saya cakap tadi tu, orang tamat selalu untung. Yang rugi tu anjing. Sebab bagai anjing dan bayang-bayang. Kita manusia.
Kita tamak benda yang bagus, yang risiko dia rendah. Okey, alright. Ada soalan lagi? MS. Ya. Tadi ada dua kategori. Okay, satu yang starter, satu yang premium. Betul? Betul? Okey, kalau kata permulaan kita ambil starter, boleh kita upgrade ke premium tak? Boleh. Adakah tambah hanya selisihan dia ke ataupun selisih sahaja? Oh. Malam ni minta lah semua saya bagi malam ni. minta semua. Okey? Cikgu Husin tanya tu, saya bagi selisih saja, tidak ada mincah lain. Okey? Sebab saya tengah promosi sekarang ni. Saya bagi je, apa orang minta saya bagi je. Jangan minta nak tambah video, nak tambah kursus lebih 15, tak boleh dah. Nanti kan tambah saya kena beritahu kat programmer lain. Nanti dia kos jadi naik. Tapi malam ni saya boleh jawab terus, ni rakaman saya jawab terus. Bukti ada malam ni saya rakam benda ni, rekod. Cikgu Husin punya persoalan, ayahanda saya tanya, kalau kata nak tambah pergi ke package premium, kena tambah apa? Tambah selisih saja. Maksudnya 250 USD tolak 150, you tambah lagi 100 USD saja. Okey? Lagi jimat. Cikgu Husin nampak tu, dia lagi jimat sebenarnya. Okey? Alright. Okey, ada soalan lagi? Ya. Sorry, banyak soalan. Okey, Ustaz. Ya. Okey, soalan yang pertama, topik apa yang paling selling sekarang? Sebab tim pakar kita ni banyak jenis kepakaran ni. Tak ada. Saya tak boleh jawab soalan tu sebab saya kena tengok sasaran Ustaz Coach apa. Sebab kita tak boleh tengok training apa yang orang yang ramai orang nak. Tak boleh. Sebab hari ni Dr. Ainul ada dia punya student dia yang ambil exam tentang rheumatologist. Berbeza. Jadi kalau saya cakap Dr. Ainul punya training paling banyak orang beli, adakah Ustaz Coach boleh bangunkan kursus tu? Tak boleh sebab bukan bidang you. Lepas tu dia bila soalan Tuan Malik tanya tadi, adakah nak buat bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Saya akan jawab balik. Sasaran you siapa? Sasaran kita siapa? Kalau saya cakap malam ni Datuk Dr. Azizun punya paling laris, betul? Tapi adakah kita trainer yang tak ada background dapat grant Pusakaan Negara Malaysia 10,000? Adakah kita boleh bangunkan kursus itu? Tak boleh lah sebab bukan bidang kita. Now, apa saja kita menjaga, Ustaz Ko, tuan-puan semua, kita kena tengok apa sasaran kita. Pasaran kita dekat mana? Kita tak boleh ikut orang. Bila kita ikut orang, itu masalah. Kita tak, nak jual apa ni, ikut orang ni. Tapi kita boleh jadikan dia sebagai penanda aras, benchmark, boleh tengoklah. Oh, tapi itu bukan bidang kita. Lebih baik kita fokuskan apa bidang kita, apa sasaran kita. Saya dah bagi idea tadi dah. Soalan SPM. Kursus Mandarin untuk lepasan SPM. Ustaz Ko, saya bagi tajuk ni. Kursus Mandarin untuk student, untuk pelajar lepas SPM. Sebelum masuk universiti. Contoh. Kita bagi orang. Apa yang pasaran nak kat luar? Why you kena tahu Mandarin? Sebab bila you tahu Mandarin, you boleh kerja dengan MAS. You boleh kerja dengan China Airlines. Sebab mereka perlukan orang yang yang tahu bahasa Mandarin supaya boleh ceritakan makanan halal haram di dalam penerbangan China Airlines. Kenapa saya boleh cakap? Sebab kawan saya adalah orang yang boleh bertutur bahasa Mandarin dan dia bekerja di China Airlines bahagian makanan. Nampak tak? Jadi Ustaz Ko buat satu kursus yang menceritakan benda itu. Kita jual dekat student SPM. Kita ada 400,000 student. Okay. Alright. Harga kursus kita boleh tetapkan. Ya. Tetapi saya letak minimum harga kursus adalah RM59. Kita tak nak letak terlalu rendah, tak nak letak terlalu tinggi. Tapi seelok-eloknya RM90 lah, RM100. Seelok-eloknya. Biar ada value lah khusus kita. Okey. Setakat ni saya letak RM60 lah. Paling rendah RM60. Jangan bawah pada tu. Okey, jangan bawah. Biar ada harga lah kita nilai ni. Okey. Okey. Bayaran untuk kursus e-trainer ni boleh kita tolak dari e-wallet ibu. Okey. Soalan Dr. Zalilah. Cikgu Zalilah kita. Cikgu Zalilah tanya bayaran kursus e-trainer. Soalan saya, kursus e-trainer ke ataupun yang nak join malam ni? Yang nak join jadi e-trainer ni? Saya keliru soalan ni. Nak join kursus, nak join jadi e-trainer, nak dapatkan platform e-trainer ataupun bayaran kursus e-trainer. Saya nak confirmkan. Kalau Cikgu Zalilah kata malam ni saya nak bayar $150 nak guna M-Wallet Bookstore. Jawapan saya, yes, saya terima. So, masing-masing buka lah dalam M-Wallet Bookstore. Telegram, cuba cek. Kalau ada $150 malam ni saya nak dia. Tak kacau duit tuan-puan, cash flow tuan-puan. Tak perlu keluarkan ASB esok RM600, tak payah. Gunakan duit dalam tu je. Cairkan. Nanti saya deduct.
Tidak terus dapat sistem, minggu depan kita buat kelas. Terus tak masukkan video. Okey, adakah saya jawab soalan Cikgu Zalilah? Okey, mana yang lebih buat duit, e-book ke internet? Jawapan saya tetap sama. Ustaz Kos tentukan. Ini ada orang dia buat duit dengan e-book sebab dia ada pasaran e-book. Kalau Ustaz Kos tanya soalan ni, saya pun tak boleh jawab secara betul-betul sebab apa you punya sasaran, apa you punya pasaran. Kalau secara personal, dua-dua boleh buat duit. Datuk Azizun dah buktikan pun, dua-dua je buat duit. Dia bantai dekat e-book PNM, dia bantai satu lagi kat kusut ni. Sebab ada orang baca, dia tak faham. Dia nak video, dia bayar lagi RM99. Datuk Azizun dah buktikan pun. Okey, dua-dua boleh buat duit Ustaz Kos. Kalau saya bangun platform, mesti boleh buat duit. Tapi di akhir ni kita tentukanlah kita punya proses tu. Okey, malam ni, alhamdulillah. Cikgu Zalilah jawab. Sebab saya tahu Cikgu Zalilah punya Ambulat ada duit. Saya tahulah orang saya boleh check duit tuan-puan. Saya buka satu klik je, saya boleh check Ambulat tuan-puan ada berapa. Okey? Puan Datuk Shima pun banyak tu. Banyak. Kan? 150 USD, potong terus. Kalau ada 250, ambil premium terus. Settle. Okey. Ya, ada lagi soalan? Yes. Apa tu kalau mengajar ni cara live kan. So cuma sebab yang banyak saya tengok tadi lebih presentation punya style kan. Taklah live ke presentation tak kisah kan. Tak kisah. Saya tak kisah. Tetapi Ustaz Kos kena fikirkan mana yang sesuai. Kalau kata e-trainer, biasanya kita tengok dalam udemy.com semua mereka menggunakan slide presentation. Sebab dia nak jelas, dia nak screenshot, dia nak tulis nota. Jadi you tentukan kualiti cara you mengajar. Itu saya tak nak tanggung. Sama juga ibu kita. Tuan-puan degil tak nak ikut cakap saya kata buat tulisan besar-besar, nak buat halus-halus. Saya accept. Saya publish. Tetapi kalau kata pembaca tidak dapat nampak tulisan tu kecil-kecil, tuan-puan ambil image. Sama juga cover. Saya cakap TJ, make sure cakap kat team review, kalau cover ibu tak cantik, reject. Jangan takut. Ada yang marah. Suka hati saya lah MS. Okey, kita lepaskan. Tuan-puan, image you yang bawa. You yang bawa image tu. Sama juga video. Kalau kata kita nak buat video live, adakah video itu clear? Adakah video itu cantik? Adakah video itu orang nampak slide kita? Kita tentukan. Kita tak nak orang komen nanti, dia hantar aduan kepada MSGA dalam email kita tu, testimoni, Ustaz Coach punya ni, contoh Ustaz Coach ni, penambahbaikan sebab kita tak nampak, buat live tak nampak, dia tulisan kat belakang. Nampak? Kita nak, yes, testimoni bagus. Cuba tuan-tuan tengok yang tadi, yang Dr. Sophie untuk Tainun buat. Clear, jelas, nampak trainernya, nampak dia bersungguh untuk buat dia punya presentation. Baru dia boleh jual. Dia jual diri dia jual brand dia. Okey, dan dia boleh cakap kat seluruh dunia dah. You nak dengar saya punya training? Just buy, purchase from mbgacampus.com. Satu dunia boleh beli you punya training. Okey, alright. Ada lagi soalan? Okey, saya take note. Cikgu Zalilah dan juga Puan Datuk Shima. Dua orang. Saya take note tu saya tulis ni. Saya tulis. Mana pen? Pen pun dah habis hilang lah. Okey, saya tulis terus nama-nama ni. Ni promotion ni. Okey. Cikgu Zalilah. Okey, ada soalan tuan-puan? Dah makan masa dah. Nak kat 9.30 dah. Okey. Puan Datuk Shima. Okay. Alright. Nanti beritahu saya je. PM saya nak yang mana? Nak yang premium ke? Nak yang tu? PM tepi. Okey, Kak Alimah tu PM tepi. Jadi ambil video, dengar video kat Telegram. 1 jam lebih tengok video je. InsyaAllah boleh faham. Okey. Tak ada soalan dah? Ada soalan lagi? Tak ada soalan dah? Okay, tuan-puan. Kalau buat video, voice code, baca cerita pendek boleh ke? Boleh. Kalau buat video, voice over, baca cerita pendek boleh ke? Boleh. Kalau nampak tak sistem yang saya bangunkan biasanya akan macam Lego set. Dia macam main Lego. Orang bijak, orang kreatif, dia tahu nak buat duit kat mana. Itu sebabnya platform ini dibuat. Tuan-puan buat e-book, takut orang tak boleh baca, betul tak? Daripada e-book, buat training pula. Tuan Suresh buat training pula. Buat video tadi ni. You boleh jual dekat orang yang ada masalah penglihatan. Orang yang tak nampak. Kan? Diorang boleh dengar video you. Dia tak boleh beli e-book kita. Tuan-puan jangan minta kat saya e-book boleh baca braille. Saya tak mampu nak bangunkan lagi. Kalau ada grant daripada kerajaan bagi 100 juta, saya buatlah kot. Sekarang tak boleh. Tak boleh, saya tak mampu nak buat lagi. Tapi kita ada satu lagi platform e-trainer. Tuan-puan hasilkan e-book. Tuan daripada e-book tu buat video.
Susah ke? Ambil e-book tu, upload dekat ChatGPT, suruh ChatGPT jadikan slide, presentation. Malam ni boleh buat dah. Ambil satu e-book, teknik komunikasi dengan anak-anak. Ambil e-book tu, upload dekat ChatGPT, cakap kat dia, bangunkan modul latihan berdasarkan e-book ini, 30 slide presentasi yang boleh saya letak di dalam Canva. Dia buat semua tuan-puan. Apa lagi alasan tak boleh buat ni? Ambil semua tu, terus buka Canva, pergi dekat recording. Presentation, recording. Rekod bercakap seorang-seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Rahana. Saya adalah trainer anda. Mewakili syarikat saya. Terima kasih kerana memilih latihan secara dalam talian ini. Saya akan pastikan selama 60 minit latihan bersama saya merangkumi 5 modul, tuan-puan akan lebih memahami teknik mengajar dengan lebih efisien kepada pelajar-pelajar special need, keperluan khas. Keluar. Okey, seperti di slide yang pertama, share je lah. Seperti di slide yang pertama, topik-topik yang saya akan sentuh adalah seperti berikut. 1, 2, 3, 4. Tuan-puan akan melalui kursus saya ini selama lebih kurang 60 minit bergantung pada 5 video yang saya rakamkan, dan tuan-puan perlu melalui 2 exam, 2 kuis ringkas. Dan akhirnya tuan-puan akan ditauliahkan 1 sijil tamat pengajian. Next, dia pun tekan finish. Pergi video modul kedua. Tanya tuan-puan telah melepasi video pengenalan. Sekarang bersama saya adalah modul pertama, teknik bercakap dengan menantu. Teknik bercakap dengan menantu adalah seperti ini. Tanya, finish. Kita pergi ke modul ketiga. Dia klik, pam. Seterusnya, teknik bercakap dengan mertua. Tadi menantu. Dengan mertua pula. Finish, habis, hijau. Pergi ketiga. Seterusnya, teknik bercakap dengan suami. Dah habis 5 tu. Tanya, anda telah tamat dengan video saya. Jika anda akan jawab kuis sekali dia. Tanya anda, terus sijil MSJ dah buat dah. Terus dia dapat sijil dia. Tuan-puan, you nak buat sistem ni kat luar, ni, kau tak ada. Saya cakap kan, you tak ada upfront 40,000, 50,000, saya tak nak buat. Kita ada saksi hidup yang pernah minta saya buat untuk company dia. Okay, nama dia siapa? Insinyur Teknologis Mama Nurul Huda, dalam grup UMAC. Pergi tanya dia. Dia minta saya buatkan pada tahun 2020. Minta upfront 40,000. Tak ada 40,000, kita tak buatkan. Dia tanya dia. Susah saksi hidup. Okey? Jadi tuan-puan, kalau you nak buat, ini maksudnya, kalau ada duit dalam M-Wallet, saya boleh deduct. Tak ada masalah. Saya bukan nak ambil cash tuan-puan malam ni. Saya nak ambil, mana ada, jalan dulu. Sebab saya nak konten tuan-puan disebarkan. Okey? Ada soalan lain? Last? Ada? Tak ada. Habis. Okey, round table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tuan-puan, tanya, terima kasih kerana hadir malam ni. Sebenarnya tahun baru hijrah kita ni, mungkin ini yang memberi peluang untuk kita. Saya pun tidak ambil keuntungan. Offer sampai bila? Ustaz Coach, offer ni saya bagi minggu ni, yang apa saya sebut ni. Saya pun lupa apa saya sebut. Nanti saya tengok recording balik. Tuan-puan ingat apa, tulis apa saya bagi tadi. Untuk dui bahasa. Untuk dui bahasa semua tu saya bagi minggu ni. Okey, sampai hari Jumaat ni. Sampai hari Jumaat ni untuk dui bahasa semua tu. Kalau tidak, you kena tambah lain. Okey. Dan promosi ni saya hanya bagi kepada 30 orang. Dia bukan sebab masa. Dia bukan sebab masa tuan-puan, dia adalah kota. Jadi saya dah bersetuju dengan our programmer, teknikal belakang tabir, saya open kepada 30 orang terawal saja. Kenapa saya letak limitation? Sebab saya nak grow, saya nak groom tim ni. Saya tak nak ambil dia orang, saya tak nak. Saya nak 30 orang saja. Kalau you kira balik 30 orang darab dengan RM600, saya hanya dapat berapa? RM600 darab dengan 30 orang, RM18,000. RM18,000 tu bukan saya punya. Nak bayar dekat sistem, nak bayar dekat gaji programmer semua ni. Nampak Jadi tuan-puan, saya nak 30 orang je. MS tahu nak buat duit kat mana. Tapi saya nak buka peluang tuan-puan, 30 orang yang terawal, you grab benda ni. Grab benda ni, you start dahulu. Lepas tu baru kita groom tim ni 3 bulan, apa dia boleh buat. Buat. Saya tak nak 100 orang, 200 orang join. Saya tak ambil 3 orang macam tu. Itu bukan saya punya cara. Okey, tuan-puan kenal saya lama, you akan tahu saya punya perangai macam mana. Saya tak nak ambil dia orang, 1,000 orang bayar RM600, bayar RM1,000, itu bukan saya. Okey, tuan-puan? Alright, terima kasih semua, terima kasih tuan, terima kasih semua yang mana komen tu boleh di chatting sebab saya tak sebut nama, jangan kecil hati Terima kasih. Apa Naha, kita pun join juga ni dengan Kak Maha Suryal, husband and wife, semangat ni. Okey, terima kasih Sifu Dr. Noor pun hadir malam ni dari Terengganu.
Diam Ramzah, bonda saya pun hadir. Terima kasih semua. Kalau saya tak sebut nama ni tak kecil hati. Dr. Ainun, kita tadi tengok video Dr. Ainun kan? Dr. Ainun hadir, Dr. Ainun. Dr. Rokimah kita daripada grup UMAC. Datuk Azizun, banyak kali saya bagi contoh. Tuan-tuan pergi PM Datuk Azizun. Beli video Datuk Azizun malam ni. Dr. Ainun punya video, beli. Puan Aini Iman kita, penulis kita yang hebat pun masuk malam ni. Buatlah video-video simple. Teknik menulis antologi. Kursi teknik antologi. Ustaz Akul direct dengan saya. Soalan ni TJ berehat, saya bagi TJ berehat kat rumah tu, dia dengan saya. Bagi TJ berehat dulu, bagi dengan saya. Malam ni saya handle untuk e-trainer, tak ada masalah. Cuma kalau saya lambat jawab tu minta maaf lah. Okey. Alright. Selamat tahun baru Mak Hijrah 1448. Jaga diri tuan-puan. Saya doakan tuan-puan yang hadir malam ni, yang tak hadir malam ni, mungkin ada kekangan, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, diberi kebahagiaan. Semoga apa yang kita lakukan malam ini memberi manfaat kepada masyarakat. Tuan-puan, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima kasih banyak.